kepimpinan parti bersetuju untuk meletakkan Rafizi Lamli ini sebagai Ketua Pesuruh Jaya S-Prime. Kan? Pada saya ramai yang bersetuju dan Rafizi Lamli tak perlulah sibuk dengan hal parti lagi. Dia pergi ke arah S-Prime. Ini yang lebih baik kan. Jadi kalau kita tengok pun Rafizi ini seorang yang tegas, yang mempunyai integriti yang baik. Kalau jadi Ketua Pesuruh Jaya S-Prime ni, saya percaya ramai yang terkencing dekat seluar kan, termasuk orang parti sendiri. So pada saya setujulah. Saya rasa kawan-kawan di luar sana pun setuju. Jadi tak payahlah Rafizi Lamli ni berada dalam parti dan dia memegang jawatan awam, yang mana jawatan ini akan kita lihat membawa Malaysia lebih baik. Dan saya percaya banyak perkara-perkara yang selama ini kita tutupi, yang kita tak tahu di luar, yang akan dibongkar habis-habisan oleh Rafizi Lamli. Tapi ramailah yang akan merengkuk dalam penjara, ramailah kena siasat, termasuk orang-orang parti sendiri akan tak terkecuali daripada kalau Rafizi Lamli menjadi Ketua Pesuruh Jaya S-Prime. Kan? Ini menurut saya sangat bagus ni, satu idea yang baik. Baru kita tengok kan langit ni rendah atau tidak. Dan saya nak daripada kepimpinan parti, daripada kamu orang nak berunding, daripada kamu orang nak buat mesyuarat, nak cari jawatan untuk Rafizi Lamli pegang dalam parti, lebih baik kamu orang buat mesyuarat berjemaah tu, fikir macam mana supaya Rafizi Lamli boleh pegang jawatan Ketua Pesuruh Jaya S-Prime. Itu lebih baik. Saya sangat setuju dengan pandangan Peguam Zahid Ibrahim ini. Dan baru kita tahulah banyak perkara yang dia boleh ni. Memang brilian lah. Saya tahu kenyataan Zahid ni dia berpandu kepada komen-komen yang dia kata komen ini menarik ya. Saya tidak dapat mengelak daripada memikirkannya. Walaupun sebahagian daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Zahid Ibrahim dalam isu ini yang agak sindiran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi pada saya ini adalah satu kepentingan yang sangat baik untuk negara. Dan saya percaya rakyat di luar sana melihat Rafizi Lamli, kalau dia menjadi ketua kepada Pesuruh Jaya S-Prime, itu adalah bagus. Dan perkara ini pernah berlaku semasa pemerintahan Tun. Tun boleh melantik Ketua Polis Negara yang mana telah dibersarakan, lantikan baru lagi dia ambil balik untuk jadikan Ketua Polis Negara. Begitu juga kalau kita tengok zaman Tun, dia boleh letak ya orang lain untuk mengetahui jabatan S-Prime ini. Jadi jawatan ini adalah satu jawatan yang tidak akan melibatkan politik dia, dan jawatan ini adalah amanah untuk negara. Dan di bahagian politik, di bahagian parti, biar mereka-mereka yang ada tu yang dah menang uruskan parti lah. Dia tak payah sibuk lagi. Habis kontrak dia dekat situ, dia berhentilah. Pak Yus, Latifah Koya orang politik juga dulu. Ya, tak ada masalah. Sebenarnya boleh. Jadi perkara ini patut dibagi kepada Rafizi Lamli. Biar Rafizi Lamli duduk dekat sana kan. Dan bagilah orang-orang lain tu yang nak sangat, yang teringin sangat nak jadi menteri tu, bagi dekat dia. Dia pegang tu je. Kalau anda semua bersetuju, buat komen dekat bawah sana. Betul, daripada orang sibuk sekarang ni nak cari jawatan Rafizi, nak pergi cari jawatan apa dalam parti yang tak ada yang sesuai dah dengan Rafizi tu. Lebih baik fikirkan macam mana nak letak Rafizi dekat Ketua Pesuruh Jaya S-Prime itu. Emi Khalil Ahmad, kes 90 juta akan timbul semula. Tak tahulah kes nak timbul semula ke dalaman parti ni banyak. Nanti banyak ni yang kena ni. Ramai yang dah terkencing ni. Idea bagus ni. Saya cakap betul. Idea yang cukup bagus. Idea yang sangat brilian. Nak tengok. Nak tengok Rafizi Lamli boleh kerja tak boleh kerja. Orang parti, orang luar, banyak orang persoalkan Rafizi Lamli tidak okey duduk menjadi menteri
ekonomi. Banyak orang parti kata Rafizi Lamli tak boleh buat kerja. Kali ni pergi letak Rafizi Lamli jadi ketua Espraim. Dia jadi pesuruh jaya Espraim. Kita nak tengok dia boleh buat kerja ke tidak? Kalau dia jadi ketua Espraim, banyak yang terkencing kat seluar ni. Rakyat Malaysia sangat setuju. Dan kita pula tahu akan datang mungkin Datuk Ayub pula jadi ketua polis negara kan. Ngam lah Datuk Ayub jadi ketua polis negara akan datang. Lepas tu Rafizi jadi ketua pesuruh jaya Espraim. Banyak lagi nanti yang kita tukar-tukar orang-orang yang boleh ni, yang ada integriti letak kat situ kan. Lepas tu kita tengok siapa lagi ada integriti letak dekat Menteri KDN. Habislah. Baru kita boleh bersih rasuah yang ada dalam negara ni. Barulah dia orang ni semua pening kepala. Bagus pandangan ni. Pandangan rakyat. Rakyat ni bijak tau. Dia tengok. Dan akhirnya parti tak boleh kacau dia. Dia buat kerja dia lah. Kalau parti saya buat rasuah, dia panggil, dia siasat. Kalau menteri-menteri daripada parti saya buat rasuah, dia jantas. Baru semua menggigil. Banyak. Kalau berani, bagi Rafizi, usulkan Rafizi untuk dapatkan jawatan tu. Boleh. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bagi dekat dia. Tinggal Datuk Seri Anwar Ibrahim nak kata yes or no. Rafizi Lamli letak jawatan Menteri Ekonomi, pergi duduk dekat Espraim. Ramailah yang terkencing kat seluar, betul saya kata. Dengan sistem-sistem yang ada dekat pemilihan parti dah pergi korek. Azam Baki bukan lama. Azam Baki sekarang baru apa? Setahun je. Setahun je Azam Baki ni kan. Sekarang ni pergi letak Rafizi jadi timbalan dulu. Kalau nak cepat sangat. Nak cepat sangat. Rafizi pergi duduk timbalan dulu. Dia sementara belajar sekejap. Azam Baki habis dia kontrak. Dia terus masuk pegang jawatan tu. Norizam Salis setuju diisi oleh Rafizi. PMX tak setuju kot. PMX kan nak hapuskan rasuah. Tak patut PMX tak setuju. PMX kan terkenal ni dengan orang kata nak integriti, benteras rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. Sekarang ni kita ada satu Malaysia tahu integriti Rafizi Lamli ni. Dia nak cleankan banyak benda. Jadi bagilah kuasa ni dekat dia. Kuasa Espraim tu. Ketua Pesuruh Jaya Espraim. Orang yang paling tinggi, yang berkuasa, yang boleh membuka kes-kes yang melibatkan penyelewengan dan rasuah salah guna kuasa ni. Kuasa besar tu. Perdana Menteri pun dia layak siasat kalau ada rasuah. Apalagi yang di sekeliling Perdana Menteri. Elit-elit yang di sekeliling Perdana Menteri ni dia boleh siasat. Toke-toke besar, toke-toke babi, toke-toke lembu. Saya tepuk tangan dah macam ni. Tengok. Nak tengok kita clean ke tidak clean. Lepas tu, semua yang nak jadi menteri, kena declare dia punya ni pendapatan. Aduh. Saya percayalah tak akan ada yang berani suruh orang macam Rafizi ni duduk dekat Espraim. Sebab tu Malaysia ni penuh dengan rasuah. Malaysia ni tak berhenti dengan rasuah ni. Selagi kita tak letak manusia yang betul duduk di sana. Saya bukan tak percaya penjawat awam. Tapi kalau kita ambil orang luar yang ada integriti macam Rafizi Lamli, terus angkat dia jadi
Ketua Pesuruhjaya SPRM tu boleh jadi. Kalau kita angkat daripada bawah ni, pengalaman mereka memang banyak. Tapi mereka dah tahu lubuk mana aku nak menyelam ni. Betul. Dalam penyawat awam ni pun ada tim A, tim B, tim C tau. Tim A ni akan kategori boleh naik sampai ke pertengahan. Tim B ni boleh naik sampai agak-agak situ je. Sampai sebahagian saya tak sampai Pesuruhjaya. Yang ini ni akan boleh ganti saya. Kita jantas dekat atas tu, terus letak orang yang ada integriti. Yang dalam SPRM yang tak betul-betul tu semua, Rafizi campak aja keluar, buang terus. Ini lagi Baharudin Ishak. Dadah lah tu. Rafizi jadi Menteri Ekonomi. Apa taknya ekonomi Malaysia belum okey. Iyalah, sekarang ini Rafizi Ramli kalau kamu orang kritik dia tak okey, tak menjadi Menteri Ekonomi tak okey. Menteri jadi timbalan presiden tak okey. Apa kata kita letak dia kat SPRM? Dia jadi Pesuruhjaya SPRM. Kita nak tengok dia okey tak okey. Betul lah saya cakap tadi. Semua kamu orang kritik Rafizi Ramli. Dia pergi duduk Menteri Ekonomi. Walaon orang UMNO sendiri dalam kerajaan menyerang Rafizi. Orang parti menyerang Rafizi. Semua orang serang Rafizi kata ekonomi gagal. Padahal cakap je. Baca ekonomi tak tahu. Lepas tu dalam parti dah tolak dia. Dia tak boleh nak memimpin parti dah. 85% tolak Rafizi Ramli daripada parti. So, sekarang ini sementara dia tak ada kerja lepas ni, bagi dia buat kerja dekat SPRM tu. Yang dalam ni nak menggelupur, nak menggelabah, nak bising bila saya sebut bagus kalau Rafizi Ramli jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM ni, kenapa? Yang dalam ni pun terlibat dengan rasuah ke? Yang duk sakit hati saya cakap ni. Alam sah 0304. Memang taklah Rafizi ahli PKR. Dia bukan cerita macam tu. Dulu dah boleh buat lantikan. Latifah Koya boleh. Waktu Tun dulu, Ketua Polis Negara dah pencen 3 paku. Boleh diangkat semula, naik jadi, diangkat semula pakai kontrak, boleh jadi Ketua Polis. Rumah Rafizi tu ada background lawyer ke? Tak payah background lawyer. Kalau orang politik ni, kalau orang hebat ni dekat mana-mana boleh letak. Tak ada ceritanya nak background lawyer ke, nak background ni ke, tak ada. Kalau nak cerita macam tu, banyak juga yang tak layak. Contoh, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tu ada asas pertahanan dia ke? Kalau nak ambil asas pertahanan, baik ambil yang menteri yang kamu orang kritik daripada PAS tu. Dan tentu bekas Jenderal 2 bintang. Kalau tak pun ambil lah bekas Panglima yang lepas tu. Suruh dia jadi Menteri Pertahanan. Dan tentu dia ada pengalaman. Ini otak semua ke laut. Geng-geng lembu kondo ni dia takut lah. Geng lembu dalam kondo 1 ini B habis. Saya ingat kalau Rafizi Ramli diletak sebagai Ketua SPRM, silap-silap Jolo pun boleh panggil balik. Saya ingat yang hilang baru-baru ni pun boleh dapat jumpa semula. Ramai orang akan menggelabah. Elit-elit. Elitis. Semua mati. Semua akan takut. Yang duk kipas dengan Anwar Ibrahim sekarang ni, nak dapat projek tender semuanya semua gelupur. Nabila Zara, yes. Menantu Abah pun boleh jumpa. Confirm dia boleh jumpa. Suruh Rafizi Ramli pegang jawatan ni nak tengok. Kalau tak boleh jumpa.
Nak tengok Rafizi gagal ke tidak dekat SPRM tu, baru korang tahu. Tak ada nak ceritanya. Dulu lain, sekarang lain, nak jadi Pak Turut PMX. Nak tengoklah. Menantu abah boleh jumpa Jolo. Rafizi Ramli gila punya korek. Nas TV tukar portfolio, jadikan Rafizi Ramli Menteri KDN. Menteri KDN pun boleh dia. Rafizi Ramli ni saya ingat bagus juga. Pergi dekat Menteri KDN pun bagus. Banyak yang terkencing, terceret ni. Ketua SPRM, Menteri KDN, bagi dekat Rafizi ni. Nak tengok Rafizi Ramli buat kerja ke tidak? Setuju dengan pandangan kawan-kawan ni. Dua pos yang kita bagi Rafizi duduk. Nak tengok buat kerja tidak? Isan Gotrau, ramai terkencing nanti bila Rafizi jadi bos SPRM. Tak apa, bagi dia tukar aje lah. Saifuddin Nasution boleh lagi satu penggal ke untuk jadi senator, untuk dia jadi Menteri Ekonomi. Bagilah Saifuddin Nasution jadi Menteri Ekonomi. Menteri apakah, Menteri Pendidikan ke apa semua, tak apalah. Tapi Rafizi ni bagi dia jangan duduk dekat Menteri Ekonomi, bagi orang lain. Tapi dia pergi duduk dekat dua tempat. Menteri KDN ataupun Menteri ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kamu orang pun yakin kalau Rafizi Ramli duduk sana, apa benda pun dia boleh korek. Kalau lembu dalam kondo dia boleh korek. Kalau 1MDB dia boleh korek. Kamu orang yang buat kerja tak betul ni habis kena korek dengan dia. Ini satu idea yang baik. Baik buat kerja macam ni Rafizi ni. Duduk dalam parti dah tak guna. Singapura tak dapat balik ke Malaysia. Tetapi ada jet peribadi yang ada kat Singapura tu, daripada 1MDB boleh dapat balik lah. SPRM, kalau dia duduk Menteri KDN tu, alamak, banyaklah yang mati kan. Banyak yang mati kat sana. Pemadaraan Malaysia tu, aku rasa cepat-cepat mereka, tak tahulah, ada lagi musim terbakar kot. Terbakar office lah, semua ada. Rio pencuri lebih dapat cerit-berit kan. Memang garuk para penjilat dalam PKR tiap-tiap hari. Naik turun mahkamah jika Rafizi ke KP SPRM. Tak tahu berapa banyak yang naik turun mahkamah tu. Lantak dia orang lah. Kan? Jadi tu saya punya pandangan. Kalau kawan-kawan rasa Rafizi Ramli perlu diletak di jawatan apa? Sebab kalau kita Menteri KDN ni dia macam ni lah ya, saya nak jelaskan. Kalau Rafizi Ramli nak diletakkan di jawatan menteri, nanti dipersoalkan oleh parti. Seperti mana dia dalam Menteri Ekonomi sekarang ni. Dia tidak dapat kepercayaan parti, maka dia tidak layak untuk dapat jawatan menteri. So pada saya jawatan Menteri KDN ini tidak sesuai untuk Rafizi Ramli. Sebab dia dah menolak untuk jadi menteri kerana tidak dapat kepercayaan parti. Jadi jawatan yang paling baik adalah menteri, bukan menteri, dia adalah tukar Pesuruhjaya SPRM. Sebab itu tidak melibatkan jawatan menteri. Itu tepat. Yang paling tepat memang Pesuruhjaya SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM. Itu paling tepat untuk Rafizi. Sebab dia tidak lagi berada di barisan menteri. Itu dia. Kalau Menteri KDN ni, orang kata lebih baik kekalkan dia dekat Menteri Ekonomi. Sebab menteri. Kan? Kalau Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia dah different dah. Dia tak di pejabat Perdana Menteri tak libatkan menteri dan sebagainya.
Jadi lantaklah dia boleh buat kerja dia dengan bebas. Itu. Jadi itu yang sebenarnya. Jadi lebih baiklah ke Espraim tu. Espraim, dia pakai topi Espraim, pakai 4 bintang, habislah korang. Dia datang dekat pejabat menteri, menggelupur menteri. Dia dapat je maklumat, jalan dia kata, siasat semua, siasat. Pegawai-pegawai yang sekongkol apa semua pecat. Tak payah lama. Orang macam Rafizi ni duduk dekat Espraim 3 je. 3 tahun je. 3 tahun Espraim pun dia akan clean. Banyak pejabat-pejabat awam pun dia akan clean. Betul saya kata. Kalau saya Perdana Menteri ya, saya letak Rafizi itu betul dekat jadi Pesuruhjaya Espraim. Satu penggal saya jadi Perdana Menteri, satu penggal saya letak kontrak 5 tahun. 2 penggal saya jadi Perdana Menteri, 2 penggal saya letak Rafizi duduk dekat situ Espraim. 10 tahun duduk Espraim, habis licin Malaysia ni dah kerjakan. Itu baru betul. Baru kamu orang percaya. Lepas tu orang macam Dato' Ayub tu jadi ketua polis negara. Ini kena Dato' Ayub. Dato' Ayub tu kena tahan juga. Tambahkan kontrak Dato' Ayub tu. Kalau 5 tahun, kalau saya Perdana Menteri Dato' Ayub ku kekalkan duduk sana. Jadi ketua polis negara lepas ni. Selagi saya tak berhenti jadi Perdana Menteri, selagi itu Dato' Ayub duduk situ. Selagi saya tak berhenti, duduk di situ kau Rafizi. Menteri KDN aku cari orang yang betul-betul sama macam dia orang ni juga. Aku ambil kalau polis saya ambil tu Datuk Suhaili tu. Datuk Suhaili tu aku lantik jadi senator. Dia ada pencen, aku suruhkan dia pencen, Datuk Suhaili. Aku lantik Datuk Suhaili jadi senator lantikan Menteri KDN. 3 orang ni aku pergi letak. Terkapai-kapai ya orang kan. Betul. Datuk Ayub pun kekalkan. Dia dekat situ. Ambil Datuk Suhaili, pencenkan Datuk Suhaili dekat polis, masukkan dia dalam, masukkan dia jadi Menteri KDN, lantikan senator. Lepas tu saya pergi ambil Rafizi, pergi letak dekat Espraim. Tak terkencing semua orang. Lepas tu saya cakap, buat kerja betul-betul ni. Amirul Hakim, berangan tu percuma. Memang percuma lah, tapi ini satu cadangan tau. Ini satu pandangan yang mungkin boleh dipikirkan oleh pengkaji-pengkaji politik, profesor-profesor politik, orang-orang politik yang hebat. Boleh fikir ni, idea ni. Alam sah, kau cakap macam orang kecewa. Kecewa apa? Ini benda yang kita cakap. Kenapa nak takut? Bila saya cakap Datuk Ayub, Datuk Suhaili, Rafizi nak pergi letak dekat man-man ni, kata saya kecewa, kata saya ni. Ini betul lah. Nak kecewa macam mana? Saya bukan ada ambil rasuah, saya bukan ada buat salah guna kuasa, dan semuanya tak ada kena dengan saya. Siapa yang rasa-rasa ni takutlah. Siapa yang tak buat salah? Dia kerja je lah. Mereka kerja je lah dekat situ kan. 3 orang ni, kalau letak di peringkat tertinggi, Datuk Ayub, Datuk Suhaili, Rafizi, letak di peringkat tertinggi ni. Datuk Ayub kekal dekat ketua polis negara. Datuk Suhaili, pencenkan dia awal, masuk jadi senator lantikan, jadi menteri KDN. Rafizi pergi letak dekat Espraim. Baru dengar lantikan tu, kau dengar ramai yang pengsan. Yang pengsan, yang terkencing seluar, yang lari ke luar negara, yang menghilangkan diri. Akan ramai.
Okey, itu sajalah. Ini idea-idea kosong, tetapi kalau ada orang yang berintegriti jadi pemimpin akan datang, benda ni mereka boleh fikir. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you.